Justru kata ulama, benda yang paling susah sekali dalam dunia adalah ikhlas. Betapa sering orang tertentu bersungguh untuk menghilangkan riak, ujub dan sum'ah daripada hati, tapi dia akan muncul pula dalam bentuk-bentuk yang lain. Apa contohnya? Ni yang saya terangkan ni, tuan-tuan jangan bayangkan orang, bayangkan diri sendiri ya. Kita nak jadi ahli tasawuf ni jangan bayang orang, bayang buruk sendiri. Bayang kita. Semua contoh tak elok tu kita semua. Pertama sekali, kalau kita sering sangat menceritakan keburukan orang lain, tanpa kita sedar, kita pun sedang memuji diri kita. Kita tak puji, tapi kita melampau sangat mengutuk orang lain. Contoh, dikutuk adik-beradik dia. Adik-beradik saya ni ustaz ada 5, saya yang nombor 2. Harap abang saya nombor 1, hal lain tak boleh harap ustaz. Harap kali orang, tak balik lah rumah mak tu. Rumah mak tu tak ada lah. Kita ni lah terpaksa. Cik, dia punya ayat. Kita ni lah yang terpaksa walaupun sibuk-sibuk. Ayat itu adalah riya sum'ah tersembunyi. Dia tak niat nak kata dia bagus, tapi dia hentam adik-beradik dia mengangkat dia yang bagus. Oh, itu rosak. Hati-hati dengan riya tersembunyi ini. Secara tersirat dia nak beritahu bahawa dialah yang menolong adik-beradik, dialah yang tolongkan kawan, dialah yang rajin sedekah masjid, dialah yang rajin solat malam. Dia tak cerita, tapi dia memburukkan orang. Orang sini ustaz, tak adalah kalau sembahyang malam ni kita buat program tak pernah datang, muka sama lah. Kita buat lah Qiyamulan, balik-balik Bilal, Imam, saya, 2-3 orang tu je lah, yang lain tak datang langsung. Buat penat je buat Qiyamulan. Dia hentam orang lain sebab nak mengatakan dia pergi. Tak sedar tu, berbahaya, nombor 1. Ini tak sama dengan orang jual produk. Tuan-tuan kan ada pula tak berniaga pula kan. Tak berani lah kata produk saya bagus pula ustaz. Kan riak pula. Dah. Riak, ujub, sum'ah hanya dalam bab ibadah saja. Dalam bab berniaga tak ada masalah. Berniaga kenalah tunjuk kita bagus. Tuan-tuan sekalian, inilah air geras jelly terbaik sekali. Yang lain tu jenama X. Jenama X je. Tak sebut jenama orang. Kalau sebut tu salah. Sebab itu iklan TV semua jenama X. Puaslah kita pergi kedai, mana jenama X nak beli try sekali. Tak ada, tu iklan saja. Tak ada, dia iklan saja. Kalau mendakwa produk kita bagus, itu hukum lain. Riak ni khusus dalam ibadah. Sebagaimana kata para ulama, riak sum'ah ni semua ayyaqumal 'abdu bil ibadati allati yataqarrabu biha lillah la yuridu Allah azza wa jalla bal yuridu ardan dunyawiyan. Riya, sum'ah, ujub ini adalah orang beribadah bukan kerana nak mendekat diri dengan Allah, tapi tujuannya nak dapat laba duniawi. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, haqiqatul riya talabu ma fid dunya bil ibadah. Hakikat riya, sum'ah, ujub adalah engkau mencari apa yang ada di dunia dengan menunggang agama. Kau tunggang ibadah nak mencari masyhur dunia. Itu riya, ujub, sum'ah. Bisnes dah. Bisnes lain. Bisnes memang kena bersaing. Yang kedua, kadang-kadang kita menceritakan nikmat dan kurniaan yang banyak Allah berikan kepada kita, tapi bila kita tak berhati-hati, seolah-olah kita nak menunjukkan bahawa kita ini orang yang sangat soleh dan bertakwa, sehingga Allah memuliakan kita dan mengurniakan kita dengan rezeki yang melimpah ruah. Kita niat nak cerita kot lain, tapi bila tak kontrol, lama-lama kita akan jadi rosak. Tapi kalau kita nak buat perbandingan, dulu susah sekarang senang, tu tak apa. Tuan-tuan, dulu saya susah, keluarga saya ni, mak saya dulu tak kerja, ayah saya kerani sekolah je, kami keluarga susah nak belajar. Tapi alhamdulillah hari ini rezeki Allah Ta'ala bagi, saya dah jadi ahli perniagaan yang berjaya. Adik-adik saya pun belajar berjaya bagus semua, dan kami berazam nak tolong orang berjaya. Itu lain. Itu lain. Tapi kalau kita nak mencerita, saya ni tuan-tuan, alhamdulillah tiap-tiap hari dapat rezeki, keluar surau dapat rezeki, balik rumah dapat rezeki, inilah banyak betul rezeki. Saya pun dah tak tahu, saya ingat lama saya nak tukar nama saya kepada rezeki sajalah lepas. Banyak sangat. Engkau nak tunjuk apa sebenarnya? Walaupun kau nak kata engkau dapat rezeki hari-hari, seolah engkau nak tunjuk engkau dah jadi orang takwa, engkau dah jadi orang soleh, engkau dah jadi orang hebat, sampai Allah pilih engkau je dapat rezeki. Berbahaya juga. Jadi sederhana sajalah dalam mengeluarkan kenyataan. Ataupun kita menceritakan tahap keilmuan guru-guru kita. Tuan-tuan sekalian, saya punya profesor semasa di universiti dulu, Profesor Syekh sekian-sekian, dia ni alim tuan-tuan.
Dia hadis dalam kepala ni ada 100,000 hadis dalam kepala. Dia ni kalau syarah tak tengok kitab. Dia ni kalau berceramah meninggal orang dengar ceramah dia begitu hebat sekali. Orang bukan Islam masuk Islam kalau dia berceramah. Saya dah belajar dengan dia 3 tahun. Rupanya nak mengatakan awak belajar dengan orang alim. Hati-hati. Hati-hati. Terlampau nak menunjukkan guru saya. Rupa nak tunjuk saya dengan guru saya lebih kurang alim. Jangan begitu. Hati-hati. Lebih banyak mengendah diri berbanding nak mengangkat-ngangkat diri. Ada juga orang riak dengan merendahkan diri melampau-lampau. Dia panggil merendah diri meninggikan mutu. Tak boleh begitu. Rosak kita nanti. Ataupun kita menyatakan kegembiraan dengan kerja-kerja dakwah yang kita buat. Begitu meriahnya majlis pengajian yang kita aturkan. Solat jemaah kita sampai ke dinding belakang. Ramai orang dapat hidayah, Cina masuk Islam dan sebagainya lagi. Dikutuk pula AJK dulu. Mana nilai ibadah? Tak ada. Kita jadi ujub saja. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan kan jadi ujub pula kita lebih waktu dah ni. Jadi saya kira sekadar itu sajalah cerita pada malam ini, iaitu jauhkanlah diri daripada sifat riak, ujub dan sebagainya. Ini semua benda-benda yang boleh merosakkan diri kita. Khusus kepada kita yang Allah bagi ilmu, orang alim semua, jagalah ilmu kita. Jangan rasa ujub. Kita lah penceramah tersohor, penceramah hebat, penceramah masuk TV. Orang lain ni semua CCTV je. Dia kutuk penceramah CCTV. Ni saya ni penceramah TV. Tuanku dengar saya ceramah. Jangan, tu sombong, bukan ujub lagi lah. Orang sombong ni masuk neraka. Sombong namanya. Jangan sombong. Kita ujub ni yang paling kita takut sekali. Kata Abu Darda, alamatul jahil salasah. Ada 3 tanda memang manusia tu bodoh. Kalau pertama al-ujub, yang kedua kasratul mantik fima la ya'ni, yang ketiga ayantahi syai'un wa ya'tih. Pertama sekali bodoh manusia itu kalau dia ada ujub. Yang kedua kalau dia bercakap benda-benda yang dia sendiri tak faham. Dia bercakap bila orang tanya, kau faham apa engkau ajar tadi? Aku pun tak faham apa aku ajar. Bodohlah engkau tu. Macam mana engkau ngajar satu benda yang kau tak faham? Dia bukan alim tapi dia pura-pura jadi orang alim. Kemudian yang ketiga, yang tahi syai' wa ya'ti. Engkau dulu jahat, berhenti dah buat kerja jahat, lepas tu buat semula kerja jahat. Tak ke bodoh namanya. Dulu tak bertudung, lepas tu sakit bertudung, sihat buka balik tudung. Bongok namanya. Kekal. Ni contoh saja. Contoh. Itu hati-hati. Ramai lagi orang alim yang tawaduk belajar dengan orang-orang macam ni. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya pernah berceramah di Masjid Syakirin KLCC. Tengah ceramah, datang satu orang. Saya hilang punca. Itulah first time saya berceramah, saya tak tahu benda nak cakap. Dia ceramah ni, kalau kita ceramah depan raja ke, depan menteri ke, depan, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau ceramah depan orang alim yang tawaduk, jam. Dia kalau orang alim tapi aksen, alah kita pun aksen jugalah. Tapi kalau dia alim tapi tawaduk, jam kita. Jam. Orang yang saya masukkan adalah Profesor Dr. Surin Abdul Halim bin Ismail Pitsuwan. Kalau tuan-tuan Google nama dia Dr. Surin Pitsuwan. Dr. Surin Pitsuwan, tuan-tuan pun tak kenal. Punyalah dia tawaduk. Dia ni fellow kehormat di Oxford University di UK, fellow kehormat. Orang selalu kenal fellow kehormat Oxford, yang saudara kita tu lah. Yang ni orang tak kenal. Dia orang Thailand, orang Siam, cakap Melayu serupa kita. Tapi dia bukan sebarangan ahli akademik. Dia juga adalah politician, seorang diplomat. Dia bekas Setiausaha Agung ASEAN, bekas Menteri Luar Thailand. Dia dianugerahkan 13 gelaran doktor kehormat daripada UKM, daripada UPM, daripada Universiti Malaya, daripada University of Bristol, dapat daripada McKenna College. 13 universiti beri dia doktor kehormat. Lepas dia bersara dari dunia diplomatik, dia jadi orang akademik semula. Sebelum tu dia dah lecturer, dia dah doktor. Kemudian dia balik semula jadi profesor adjung dan juga fellow kehormat di University of Nara di Jepun. Dia jadi adjang profesor di Universiti Malaya. Dan dia kembali pimpin pondok. Dia ayah dia tok guru pondok. Pondok dia Pondok Bantan di Nakhon Seri Tamarat dekat dengan Thailand. Tok guru pondok, pakai serban, pakai jubah, tasbih duk tangan, serban duk bahu. Cakap orang putih, fellow kehormat Oxford. Dia cakap sebiji macam orang England. Hello love, come to the bus, gonna let down to die.
Saya tak faham apa dia cakap. Cakap Arab pula, cakap Arab bunyi Arab. Cakap Inggeris bunyi dia American PhD tapi kerja UK. Bahasa Inggeris dia Masya Allah, luar biasa sekali. Bahasa Melayu boleh, Tok Guru Pondok. Begitu tawaduk sekali. Tuan Tuan pun tak kenal. Saya kenal sebab masa tu terlibat dengan Yayasan Pondok. Kami masa tu terlibat dalam Yayasan Pondok. Kerja kita cari pondok yang ada di negara ini untuk kita salurkan dana nak bangunkan semua. Jadi kita orang research lah pondok-pondok yang ada, bukan main pondok-pondok. Cari pondok pengajian ni, main pondok-pondok lain. Jadi kita pun kaji ada pondok Bantan di Nakhon Seri Tamarat. Nanti tuan-tuan boleh Google, ada YouTube dia. Pondok moden, kita pun pergi ke sana buat rumah. Masa tu yang kenal. Bila tengok, Masya Allah, ini orang tawaduk. Rupanya orang tawaduk ni bila kita tengok dia, kita jadi malu. Kita malu. Kita handai bercakap ni pun jadi kelu lidah. Amma ba'du. Benda aku nak cerita ni. Salah hadis kan. Dia senyum je. Senyum je tengok kita. Kita rasa segan. Sebab itu pentingnya kita jadilah orang tawaduk. Orang akan segan dengan kita. Orang jadi yang samsen-samsen semua hilang samsen dia bila kita ni tawaduk. Banyak nak ceritakan tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga kita bertemu lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia dan juga akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.